Hancur mat jari ni separuh. Sakit bodoh. Badut Gendong adalah sebuah filem terbaru daripada Magma Entertainment, Astro Shaw dan juga Comet Production. Diarahkan oleh Charles Ghazali yang dulu pernah mengarahkan filem Kodrat, dan filem ini adalah sebahagian daripada dunia Kodrat. Sebelum apa-apa, filem ni dia mengisahkan tentang apabila seorang lelaki tu dia kehilangan isteri dia akibat orang jahat. Tiba-tiba roh si isteri ni masuk ke dalam badut gendong dia tu dan dia mula take over untuk memusnahkan hidup siapa saja yang kacau suami dia. So itulah basically premise filem dia lah. It's basically simple tau filem ni. And I kinda like it sebab dia tak ada like pusing-pusing ke apa ke. Dan bila saya kata dia ada kaitan dengan Kodrat, filem ni basically dia adalah the Joker version of Indonesia. Dia bukanlah anti-hero ke becoming hero ke apa semua. No. Dia memang adalah the birth of a villain. Saya rasa dia akan menjadi one of the biggest threat dalam dunia Kodrat. Action dia best. Walaupun tak banyak aksi-aksi dalam ni. Saya boleh kira dalam 4 atau 5 aksi saja dalam sepanjang 100 minit filem ni. Tapi best. Orang jahat tu berlawan dengan satu makhluk yang dia akan pukul kau tapi dengan cara menari. Style. Beside of action dalam filem ni, I love gore dalam filem ni. Awal-awal tu okay, dia macam sekilas pandang gore dia macam tu kan. Tapi pada pertengahan filem tu, yang mana ada satu babak dia masukkan tangan kat dalam grinder, I was like, damn, hancur mat jari ni separuh. I was like, sakit bodoh. Pelakon dia saya tak berapa kenal semuanya, tapi the main actor, watak utama dalam filem ni, saya tak ingat apa nama dia. But he's a method actor lah. Sangat hebat. Laki ni bukan dia yang jadi jahat, dia adalah patung tu yang jahat. So in order untuk patung tu hidup, laki tu perlu tidur. Bukan mati, tidur. Kenapa saya cakap dia hebat dan method? Pelakon tu pula perlu terentang macam ni. Sambil berjalan, half of the body is dead, asleep. Half of the body dekat bawah pula perlu aktif. I was like, wow. Macam orang mati bila orang gerakkan. Itu hebat tu. So itulah apa yang saya suka tentang filem Badut Gendong ni. Dan disebabkan itu, saya bagi filem ni sebanyak 7/10 bintang. Ni kenapa saya hilang 3 lagi points. Yang pertama sekali, filem ni dimarketkan sebagai filem seram aksi. Aksi hebat, seram zero. Ni jujur, tak ada satu benda yang seram pun dalam filem ni. Saya tak terkejut langsung pun, saya tak rasa ditakutkan pun. Zero horror, zero jump scare dalam filem ni. Yang kedua pula adalah storyline dia bagus, straightforward, tapi pacing, permulaan tu yang agak lambat, yang agak macam slow lah. Dia dah sampai pertengahan baru filem ni dia pick up. Sampai ke Badut Gendong tu lama. Itulah apa yang saya tak berapa suka pasal filem Badut Gendong ni. Yang lain semua perfect, lain semua hebat. I give props to them. So itulah saya punya review dan rating untuk filem Badut Gendong. Apa pendapat korang? Adakah korang berminat dengan universe Kodrat? Korang nak tahu lagi apa ada dalam dunia Kodrat ni? Cuba korang komen kat bawah. Apa pandangan korang? Apa review korang? Berapa rating korang? Dan yes, tunggu post credit. Dia set upkan satu benda yang kita dok fikir, okay, next akan ada this huge battle. I can't wait for that movie. So apa bobong guys? Jadilah penonton yang setia. Terima kasih. Dan ada satu karakter ni, dia bomoh tau. Dia ketua bomoh. Tapi kenapa muka dia, I don't know, muka dia nampak macam Datuk Yusof Aslam. Tak tahu ni mungkin saya.